Okay, so kita nak share sikit features yang ada dekat Honda EN1 Yang ni adalah dia punya auto cruise. So kalau ikutkan dekat sini, dia punya auto cruise ni special lah. Kita boleh set jarak kereta. So tengok kalau kereta dekat depan tu dah dekat je dengan kita, dia akan auto brake. Sekarang kami set dalam 126 126 kelajuan tu. So dalam 126 kelajuan tu, kalau tengok tu okey, tengok dia dah mula start. Dia nampak ada Pajero kat depan. So dia akan turun 124. Dia akan kekalkan jarak tu Jarak tu dia akan kekalkan. Dia akan make surekan jarak tu supaya tak terlalu dekat dengan kereta depan. Tengok dia turun 114. Dia detect sendiri So dia dekat gambar tu pun dia boleh detect gambar lori dekat keliling. Okay, so ni antara features dia yang paling best So dia boleh detect jarak. So dia kami tak tekan apa-apa Kalau ikutkan kat bawah tu tak tekan pun. So memang dia kawal sendiri So di antara ciri-ciri keselamatan yang best dekat EV car. Okay, so tengok kalau tengok tu kelajuan kita lock dia 126 tau. So bila kereta tu ke tepi, dia tengok ada ruang, dia akan pecut. Dia akan pecut. So tapi bila nampak je detail lagi kereta, dia akan keep on the distance So kalau tengok dekat bar tepi bawah tu tu kita short distance 1. Kita boleh letak sampai 4. So lagi jauh Dia akan lagi jauh, dia akan kekalkan jarak. Okay, so memang nice lah. Dia akan pastikan kita berada dalam keadaan berjaga-jaga dan juga keselamatan. Walaupun kita set 126, tapi dia lock. Okay, sebagai contoh kita pergi ke tepi. Ke tepi tak ada kereta So bila kita pergi ke tepi, dia detect kereta jauh, dia akan pecut sendiri. Kami tak tekan pun. Okay, so dia akan pecut sendiri. Dia akan kejar balik kelajuan yang asal tadi dalam 126. Tapi bila dia detect balik jarak yang dekat, dia akan slow down balik. So ni dia antara features yang ada. Tengok, dia tengok ada kereta masuk tadi. So dia akan slow down sendiri. So dia antara features yang kami selalu pakai lah dekat EN1. Okay, so memang the best So far memang the best yang ni. So okay, tengok dia kekal je 126 sebab kita dah maintain 126 dan jarak dia tu, distance tu kira selamat. So dekat gambar tu pun dia boleh detect ada kereta dekat line kiri, ada kereta kat depan. Dia memang keep on distance betul lah. So bateri pun tinggal 67%. Tu kami cakap jangan rely on 67%. Tengok pada kilometer sebab kilometer tu yang memainkan peranan. Sama ada sampai atau tak sampai ke rumah, kilometer dia mainkan peranan. So jangan tengok pada percentage bateri. Sebab macam kami tengah pakai Eco Mode ni. Eco Mode Auto Cruise. So Eco Mode Auto Cruise dalam kelajuan dalam 126 macam ni. So di antara seronoknya bila pakai ni lah Auto Cruise yang Honda EN1. Okay, so ini features je lah So nanti kami akan share lagi kalau ada benda yang menarik lagi Okay, terima kasih kerana menonton. Lepas tu pula, bila kita dah cancel auto cruise tu, kalau tengok kita dah cancel auto cruise tu, dia punya dia punya kelajuan tu dia masih keep lagi dekat atas maksudnya dia masih kekalkan lagi memory untuk terus push ke 126 tu lah. Walaupun kita dah cancel, so jadi tak susah. So bila kita restore je, dia akan terus kejar balik pada speed yang last kita set. So bila kita dah cancelkan auto cruise tu, dia punya kelajuan masih ada dekat atas. Bila kita nak activate balik, kita tekan je button restore ni, nanti dia akan kejar balik dengan kelajuan tu lah. So bagi yang tak pernah guna ataupun tak tahu, mula-mula kena tekan button ni dulu. Dapat tekan button ni, lepas tu set jarak. Lepas set jarak, tekan minyak ataupun tekan elektrik. Lepas tekan elektrik, baru set kelajuan. Lepas dah set kelajuan, nanti dia akan bawa sendirilah. Itulah dikenali sebagai auto cruise. Lepas tu bila dia dah bawa sendiri tu ataupun dia dah jalan sendiri tu, bila kita break ke ataupun kita berhenti untuk kita gunakan balik atau activate balik,
kita tekan yang button atas ni. Button atas ni untuk restore lah. Okay. So dia punya cara dia, mula-mula tekan ni, lepas tu setting ni, lepas tu set, lepas tu ni kalau nak cancel ataupun nak berhenti. Lepas dah tekan cancel ni, restore je balik, lepas tu dia akan push balik. Kalau let's say kata nak naikkan secara pelan-pelan pun boleh. So yang ni button ni untuk rendahkan kelajuan, yang ni untuk tambah kelajuan. So actually features ni memang dah ada dekat semua kereta Honda. Macam kami pakai Civic FC Civic FC dia tak ada untuk button yang ni, button jarak ni dia tak ada. Jadi mungkin kalau yang pakai Civic FD ataupun yang baru tu kan, mungkin dah start ada lah. So kami features ni, pada kami features ni barulah. Ni line assist. Line assist ni kami jarang pakai sebab bila kita keluar sikit daripada line, nanti kan tak pasal-pasal dia akan break untuk kita. Jadi dia macam mengganggu lah pada kami. So ini antara cara dia lah. Okay. So itu sajalah nak share. Sebab tadi kami dah tunjuk kan cara perjalanan tu tadi.